Assalamualaikum. Sekarang kami nak berangkat ke Masjid Quba kerana stesen ni begitu dekat dengan hotel kami ya. Okey, ini kami naik kereta bagi untuk ke Masjid Quba. Tak lama, dalam 10 minit sahaja dah sampai. Ini dia Masjid Quba. Ini suasana Masjid Quba Depan tu kawasan Imam, dan di sini adalah Masjid Quba yang asal. Kalau kita tengok bahagian atas ni ada kain-kain. Ini adalah masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ganjarannya 2 rakaat 1 umrah. Bila dah selesai, kita bolehlah pulang ke hotel dengan menaiki bagi ataupun kita menyewa kereta sewa yang sedia ada, dan kadar satu orang RM10. Jom sertai kami. Insubstable Super Ekonomi. Assalamualaikum.